Okey. Termasuk lagi tuan-puan memiliki bisnes ataupun saham dalam bisnes. Tuan-puan akan dapat dividen. Memiliki bisnes. Company ni tuan-puan ada saham 50%, contoh 30%, 20%. Dapat dalam bentuk dividen. Memiliki bisnes. Okay. Termasuk ialah bisnes public gold. Public gold pun dapat royalty. Bisnes public gold pun boleh dapat royalty. So, tuan-puan sebagai penyimpan emas public gold kena explore. Oh, macam mana alang-alang dah simpan emas? Macam mana bisnes emas dengan simpanan emas ni melalui public gold boleh dapat income pasif? Kena belajar, tuan-puan. Public gold bukan hanya bagi peluang simpan emas tau. Public gold peluang bisnes emas. Bisnes emas tak perlu buka kedai emas, tak perlu jual emas. Kalau tuan-puan bersama G100 5G Associate, kita tak ajar tuan-puan jual emas. Kita ajar tuan-puan sampai ke ilmu, sampai ke ilmu, sampai ke ilmu. Penyimpan emas tu nak beli direct dengan public gold. Lepas tu kita sebagai pembimbing yang memberi ilmu, public gold bayar kita royalty. Penyimpan emas tak payah bayar pun ilmu yang mahal kepada kita. Kita bagi ilmu free, public gold bayar royalty kepada kita. Kalau dia kata, oh saya tak nak introducer, saya supaya nanti introducer kaya. Tak ada masalah, dia boleh direct dengan public gold. Lepas tu dia tikial cari dealer lah. Dia tikial, macam mana ni, macam mana? Tuan-puan, ingat ni, saya always ulang. Bukan emas yang menjadikan kita kaya. Yang menjadikan kita kaya ialah ilmu kita tentang emas. Kalau nak beli emas, boleh beli di mana-mana, tuan-puan. Kedai emas ada banyak. Kalau nak kaya, kena dengan public gold. Sebab apa? Public gold tak berhenti sampaikan ilmu tentang emas sejak 18 tahun dulu sampai sekarang. Tak pernah stop. G100 5G Associate ni kita buat seminar almost every day. Hampir setiap hari ada seminar. Belajar tentang macam mana nak kaya dengan emas. Okey? Jadi, alang-alang tuan-puan dah simpan emas, explore macam mana boleh dapat passive income. Okay. Ada buku tajuk dia Hadiah Persaraan Umi, buat Umi. Seorang dealer di bawah saya, arwah Abdul Rahman, dia meninggal dunia pada 2 tahun yang lalu. Pada usia dia 25 tahun. Dia sakit thalassemia. Dia buat bisnes public gold ni sebab dia tahu bisnes public gold anything happen, income boleh diwarisi. Dia buat betul-betul sampai dia ada duit daripada umur 18, tuan-puan. Dia buat bisnes public gold umur 18. Dia datang kelas training macam ni, tuan-puan. Umur dia 18 tahun lagi. Budaknya kecil, kurus. Saya tak nampak dia akan berjaya, tuan-puan. Saya tak nampak dia adalah calon akan berjaya. Saya tak nampak karakter dia sebagai seorang yang akan berjaya. Tapi dia buat betul-betul, tuan-puan. Dia belajar betul-betul. Rupanya waktu dia meninggal, baru saya tahu dia adalah penghafaz Al-Quran. Al-Quran 30 juzuk tu dalam kepala dia. Seminar-seminar saya ni dia hafal rupanya. Dia hafal, tuan-puan. Kalau tuan-puan dengar dia bercakap, sebiji macam saya bercakap. Sebiji, tuan-puan. Anak saya pun dengar speech dia, macam papa cakap. Anak saya dengar speech dia. Maksudnya, dia imitate saya ni. Dan saya pun, saya tak tahu dia sakit thalassemia tu, saya tak tahu. Saya tak tahu yang dia tahu umur dia hanya 25 ke 30 tahun. Memang dia itulah umur orang thalassemia. Saya tak tahu. Dan saya bagi tahu dia, Man, dia grad tak perlu pergi masuk universiti, tuan-puan. Habis belajar tak perlu pergi kerja. Sebab income dia dengan public gold dah besar. Saya ingat waktu tu dah 3,000 lebih income dia dengan public gold. Kalau kerja pun tak banyak dia dapat. Income dia dalam 3 ke 5,000. Habis belajar, dia buat public gold full time. Tak pergi kerja lah. Buat konten, sampai ke ilmu. Saya cakap, Man pergi belajar, ambil chartered financial punya ni, certification. Saya nak dia jadi financial advisor. Sebab apa? Ilmu dia ada. Ilmu saya tu dah masuk dalam kepala dia. Pengalaman membina kekayaan dia dah ada. Dia dah proven kaya, tuan-puan. Tak kerja pun ada duit, dah proven. Saya ingat suatu hari nanti kalau saya tak ada, dia lah yang penyambung legasi ilmu saya. Sebab tu saya suruh dia pergi. Rupanya dia pergi dulu. Dia pergi dulu daripada kita. Okay? Jadi, walaupun dia dah meninggal dunia, emak dia mewarisi income yang dia bina dengan public gold. Sebab tu kisah dia dibukukan dalam satu buku, Hadiah Persaraan Buat Umi. Ada ini buku dia. Ini bukunya.
Kalau ada kat belakang tu, tuan-puan boleh beli. Okey. Hadiah persaraan buat Umi.